korang kena ingat, dia tu kawan aku dan aku tahu dia macam mana. Dia memang orang yang baik guys, tapi macam mana benda tu boleh berlaku? Allahu alam guys. Dan apa yang aku nak bercerita dengan korang untuk kali ni, kisah ni memang bagi aku sangat-sangat sedih. Walaupun benda ni dah terjadi dalam 4-5 tahun lepas, tapi benda ni masih lagi segar dalam ingatan aku, yang di mana aku masih lagi terbayangkan muka dia senyum, muka dia bersabar, muka dia dalam keadaan penat guys. Tapi itulah, berjalan dengan waktu, dan aku selalu mendoakan semoga apa yang terjadi dekat dia ni ada hikmah di sebalik kejadian, dan aku harap dia boleh jadi macam yang dulu. Dan aku tak tahu apakah hukuman yang dia hadap. Benda tu jadi macam tak ada info langsung. Aku cuba cari, aku cuba selam benda ni, tapi tak jumpa guys. Dan aku harap engkau dalam keadaan baik kalau kau tengok video aku ni. Dan untuk korang semua, benda ni dah lama, dan aku harap kepada korang-korang semua yang dulu tuduh dia macam-macam, korang kena ingat, dia tu kawan aku dan aku tahu dia macam mana.